Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ini Cik Din ada satu lagi resipi yang nak Cik Din share dengan penonton semua. Okey, hari ini Cik Din nak ajar dan Cik Din nak tunjukkan bagaimana cara Cik Din buat resepi pat pit ayam. Ni resipi pat pit ya, jangan tertukar pula dengan pat prik. Tak sama ya, pat prik dan pat pit dia memang tak sama. Okey, resipi ni sangat popular lah di kalangan kita yang penggemar makanan pedas-pedas ala Thai, yang suka makanan ala-ala Thai tu, memang resipi ni sangat famous lah. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik Din gunakan untuk kita buat resepi pat pit ayam sama dalam video yang Cik Din tunjukkan ni. Okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, dekat sini kita ada bahan-bahan dia. Okey, ni antara bahan-bahan yang Cik Din gunakan untuk kita buat pat pit ayam tu. Okey, ni Cik Din ada dalam 300 ke 400 gram ayam. Ayam ni Cik Din dah potong kecil-kecil macam ni. Kalau nak buat pat pit yang macam Cik Din tunjuk ni, sedap kalau kita potong kecil-kecil macam ni ya. Dan bahan-bahan lain, Cik Din ada 2 biji bawang merah. Bawang putih kita lebihkan ya. Lebihkan dalam 8 ulas bawang putih. Cili padi ikut kepedasan. Tapi pat pit ni kalau tak pedas tak sedap ya. 3 batang serai, sedikit halia, sedikit kunyit dan juga sedikit lada hitam ya. Okey, bahan-bahan ni kita perlu kisar dulu terlebih dahulu Bahan-bahan macam bawang tu juga, kita punya serai dan kunyit ni memang kita kena kisar sampai dia betul-betul lumat. Okey. Step yang pertama, kita masukkan bawang ke dalam pengisar lah. Okay, kita masukkan semua bawang merah, bawang putih. Pat pit, untuk kita buat pat pit yang sedap, kena lebihkan bawang putih ya. Sebab masakan Thai ni memang dia suka lebihkan bawang putih. Okey, cili padi tu kalau tak pedas memang tak, orang kata tak panggil pat pit lah. Kena letak pedas. Serai tu kena, kalau lebih sangat tak sedap, kalau kurang pun tak sedap ya. Kena ikut macam Cik Din buat ni. Lepas tu masukkan air. Lepas tu kita kisar lah. Kita kisar sampai betul-betul halus ya. Okey, untuk kita buat ni, kena gunakan minyak yang agak banyak ya untuk kita buat pat pit ni, untuk kita tumis bahan-bahan kisar kita nanti. Okey, bila minyak dah betul-betul panas, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi tu. Okey, nampak tak tekstur dia sangat halus ya. Kalau kita tak kisar sehalus mungkin, memang pat pit kita tu bila dia masak kuah dia akan kata bersepah macam tu. Cik nak panggil pun tak tahu macam mana keadaan dia, tapi memang tak cantik lah. Memang tak sedap bila kita makan. Okey, kita akan tumis dengan api yang sederhana sampai tumisan yang pertama kita ni betul-betul pecah minyak. Okey, nampak tak? Ni orang tak panggil betul-betul pecah minyak lagi. Masih orang kata masih basah lagi. Masih dia tak berapa nak kering dan tak berapa nak pecah minyak. Kita tumis lagi sampai dia betul-betul pecah minyak, betul-betul kering. Sampai orang kata kalau boleh betul-betul garing ya. Nampak tak? Dia kalau dah betul-betul garing macam ni, dia punya color tu, dia punya warna tu dah kata dah bertukar nak keperangan sikit. Okey, bila dah macam ni, kita masukkan isi ayam yang kita potong kecil-kecil tadi ya. Okey, lepas tu kita gaul lah, bagi dia mesra dengan bahan tumisan kita tadi tu. Okey, kita nak hilangkan kita punya honey ayam tu. Kita buat macam ni lah. Kita gaul-gaul. Macam kita nak buat kari juga. Masak kari ataupun tumisan lain. Okey, Cik Din lebih suka kalau kita tumis, kita gaul dengan bahan tumisan kita terlebih dahulu. Okey, bila dah jadi macam ni, dah mesra, betul-betul mesra, betul-betul dah sebati dengan bahan tumisan kita tadi tu. Okey, boleh kita masukkan air ya. Air ni bertindak juga sebagai kuah dia, dan kita kena masukkan lebih sikit lah air untuk kita lembutkan kita punya isi ayam tadi. Okey, kita masak sampai dia betul-betul masak ya, kita punya isi ayam tu. Okey, dengan api yang sederhana. Jangan api besar ya. Lepas tu Cik Din perasakan terlebih dahulu lah dengan sedikit garam, letakkan juga sedikit gula ya. Gula tu kena adalah untuk kita seimbangkan rasa. Sebab masakan Thai ataupun masakan Pantai Timur ni dia tak lari dengan gula ya. Okey, lepas tu masukkan sedikit penambah rasa, Ajinomoto. Boleh letakkan juga, kalau tak nak letak pun tak apa Ajinomoto tadi tu. Lepas tu boleh masukkan kita punya lada hitam. Lada hitam tu kita tumbuk-tumbuk lah bagi dia hancur. Okey, ni antara kata tips untuk kita sedapkan lagi kita punya pat pit ayam ni. Lepas tu kita gaul lah. Kita gaul sampai dia betul-betul mesra. Bahan-bahan kita tadi tu
Kita kacau-kacau lah, kita balik-balikkan dia. Okey, bila kita masukkan lada hitam ni memang dia aroma dia tu lain macam sikit ya. Okey, bila dah garing macam ni, okey, bila kita dah masak lebih kurang dalam 10 ke 20 minit, dah garing macam ni, tu tandanya pakpik ayam kita tu dah masak. Pakpik ayam Thai ni dia tak berkuah sangat tapi dan dia tak kering sangat ya. Memang sesedap rasa lah, sesedap kita nak makan. Okey, akhir sekali kita masukkan daun limau purut ya. Daun limau purut tu kita cari-carikan dia lah. Kita buang dia punya tulang belakang tu, tulang urat daun tu. Lepas tu kita masukkan juga hirisan daun ketumbar. Okey, untuk kita sedapkan lagi kita punya pakpik ayam ni. Dia nak tambahkan lagi aroma dia punya, kita punya pakpik ayam ni. Memang sangat wangi lah, sangat sedap kalau kita makan nanti. Okey, kita balik-balikkan sekejap. Bagi daun limau purut kita tu layu. Okey, dah tu. Okey, dah masak pun kita punya pakpik ayam ala Thai kita ni. Okey, rasa pakpik ayam ni sangat-sangat berperisa. Rasa pedas, rasa masin, ada rasa manis sikit. Memang sangat-sangat berperisa. Dan siapa-siapa yang suka boleh je letak ataupun tambahkan terung. Ataupun kalau dekat Thai dia tambahkan terung pipit ataupun rebung ya. Okey, memang lain macam dia punya rasa tu. Tambah pula kalau pakpik dekat Thai ni memang dia rasa pedas tu dia kau sangat. Okey, siapa-siapa tak pernah cuba memang tak boleh makan lah. Tapi bila dah cuba, selalu cuba, memang ketagih. Memang ketagih nak makan selalu. Dia punya resipi pakpik Thai ni memang tak sama dengan tempat kita. Kita kalau buat pakpik memang tak suka pedas-pedas sangat, tak suka berperisa sangat. Kata lebih kurang macam tu lah. Tapi dekat Thai, Cik Din pernah makan, memang rasa dia macam ni. Dia buat pun macam ni. Kata dia tak berkuah sangat dan dia tak kering sangat. Macam ni lah. Okey, nampak berminyak tapi memang bila makan memang menambah-nambah lah nasi tu. Cukup dengan lauk ni je. Okey, memang rugilah siapa-siapa yang tak cuba resipi yang Cik Din ajar kali ni, lain dari yang lain ya. Cik Din pun pernah buat resipi pakpik ni, tapi yang kali ni memang anak-anak Cik Din cakap memang lain macam dia punya rasa. Memang sangat sedap ya. Dan lepas pada Cik Din buat video ni, Cik Din dah buat 2 kali untuk resipi pakpik yang sama. Memang anak-anak request sangat-sangat untuk makan pakpik resipi yang macam dalam video ni. Okeylah, kepada yang dah menonton, jangan lupa cuba buat resipi pakpik ni, resipi niaga ni. Okeylah, sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, jumpa lagi.